Kenapa Pluto tak dikira sebagai planet lagi? Pluto ditemui pada tahun 1930. Planet ini berada dalam orbit yang bernama Kuiper Belt. Setelah berdekad-dekad lamanya, kita dapati yang Pluto bukan satu-satunya planet yang berada di Kuiper Belt. Contohnya kita ada Eris, Makemake, Haumea dan Sedna. Ini semua yang confirm je, dan ini semua kita baru temui pada tahun 2003 sehingga 2005. Jadi pada tahun 2006, saintis ada dua pilihan. Pertama, kita kekalkan Pluto sebagai planet dan termasuk Eris, Makemake, Haumea dan Sedna serta beratus-ratus lagi, kalau bukan 1000 lagi planet yang kita bakal temui di Kuiper Belt. Maksudnya, setiap kali kita temui planet baru, kita kena update setiap buku teks yang ada kat sekolah. Atau pilihan kedua, kita turunkan pangkat Pluto sebagai dwarf planet atau planet kecil. Itulah nasib Pluto. Suka belajar sains, fizik dan lain-lain? Korang boleh join kelas tambahan online bersama aplikasi Pandai. Muat turun sekarang sebab tutor-tutor kita boleh tolong korang untuk dapatkan straight A dalam peperiksaan.